Nada halal restaurant di Beijing. Kalau carilah kat mana-mana Mensashion, susah gila nak jumpa tempat ni. Luckily Kak Yati ada tour guide yang agak helpful, so dapatlah jumpa lokasi tersebut. Ini pun dia recommend. Nama tempat ni adalah Baron Rosie Restaurant di kawasan daerah Dongxi. Manakala makanan dia adalah daripada kaum Xinjiang. Betul aku sebut ni. Dan Kak Yati dah makin mahir pakai chopstick. Kak Yati suka vibe dia ala-ala dekat Europe, tapi ada unsur-unsur tradisional diorang. Dan yang paling penting, tempat ni cozy serta bersih. Makanan pula bagi Kak Yati personally rate jauh murah daripada Malaysia. Sebagai contoh lah, kalau korang order noodles dia, sekitar duit kita convert dalam RM12. Okey lah kan? Appetizer kita orang try yogurt. Ini sebenarnya Bang Edi dengan Usma yang nak try. Kak Yati tak minat makanan yang masam-masam. Ni dia order dia punya pomegranate. Aku pun try lah ya yogurt tersebut. Na'udzubillah, masam. Kau kena letak madu, aku kekeh macam tu je. Ni kat tu order potato bowl. Lepas tu ada noodles. Rasa noodle dia memang terbaik di China sebab very chewy. Lokasi memang tak jauh daripada town. Naik kereta sekitar dalam 10 minit dah sampai. Sedap ya benda lah potato ni. Dia melted, luar dia crunchy. Kak Yati rasa balik memang naik berat aku ni. Tapi aku pasrah je lah. So kita orang share each other punya meals. Nak rasa je. So masing-masing ada tekak tersendiri. Dia suka rasa sour-sour macam ni. Uzma pula langsung tak boleh tolerate dengan spicy. Manakala Abang Edi dia order roti pita dan juga kambing. Yang rupa kotak-kotak tu sebenarnya adalah dough seakan noodle. Kenyal-kenyal, super sedap je spicy. Rasa dia macam masak kat rumah gitu. Kak Yati suka betul-betul. So semua orang kena paksa makan oleh Kak Yati, walaupun orang dah ada meal sendiri. Kak Yati ada banyak tau untuk diri sendiri, termasuk nasi. Uzma pun suka noodles, tapi dia tak boleh makan pedas. Yang ini lebih kepada rasa beef rasanya. Dan dia memang sedap sangat-sangat sebab mie dia tu adalah handmade. Bagi dia tak suka makan nasi, dia suka makan lauk je sebab dia berut. Bila je kambing tu sampai, ya Allah, aku tengok skua dia macam kena semula Di sini dia tak ada seasoning sangat, jadi memang pure rasa daging tu korang. Kak Yati suka ada rasa pedas-pedas lagi. Tapi sedap lah daging. Dalam mak putih yang jenis-jenis tu sebenarnya adalah sup daging. Yang mana Kak Yati order special untuk Kak Yati punya nasi. Dia macam salut dengan kulit. Kak Yati tak pernah makan kulit lembu. So Kak Yati pandai makan isi saja. Rasa dia lemak, sedap dan tak ada rasa bau daging kambing tu, tak ada yang pelik-pelik. Lepas tu habis makan, esoknya Kak Yati repeat lagi tau korang. Maknanya memang sedap lah restoran ni. Second day kita orang repeat lagi, tapi ini ada inti daging dan juga dough kat luar dengan sayur. Memang sedap. Korang should try siapa yang ke Beijing.